Sebelum kita bermula, saya mahu anda fikirkan satu soalan yang mungkin akan membuatkan anda terus menonton sehingga penghujung video ini. Pernahkah anda terfikir bahawa sekeping shilling 1 sen Malaysia tahun 1973 yang selama ini dianggap tidak bernilai sebenarnya boleh menjadi perhatian pengumpul? Jika hari ini seseorang datang kepada anda dan bertanya sama ada anda mempunyai shilling tersebut, adakah anda akan terus memberikannya, atau anda akan memeriksanya terlebih dahulu? Jangan ke mana-mana kerana pada penghujung video nanti saya akan berkongsi nilai yang sering dikaitkan dengan shilling ini dan mengapa semakin ramai orang mula menyemak semula shilling lama yang masih mereka simpan. Sebelum kita meneruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, aktifkan loceng pemberitahuan dan berikan like supaya anda tidak terlepas video-video terbaru tentang shilling Malaysia yang mungkin masih berada di dalam rumah anda tanpa anda sedari. Ramai orang melihat shilling 1 sen sebagai shilling yang paling kecil nilainya. Malah, ada yang langsung tidak mengambilnya apabila terjatuh di atas jalan. Namun, bagi peminat numismatik, nilai sesuatu shilling bukan ditentukan oleh angka yang tertera padanya, tetapi oleh sejarah, keadaan fizikal dan minat pengumpul terhadap shilling tersebut. Shilling 1 sen Malaysia tahun 1973 telah melalui perjalanan yang sangat panjang. Bayangkan berapa ramai orang yang pernah memegang shilling itu sejak ia mula digunakan. Ia mungkin pernah berada di kedai runcit, pasar malam, stesen bas, kantin sekolah dan pelbagai tempat lain sebelum akhirnya tersimpan di dalam tabung atau laci rumah seseorang. Setiap shilling mempunyai kisah yang berbeza. Ada yang terus digunakan sehingga permukaannya menjadi haus. Ada pula yang disimpan sejak awal dan masih berada dalam keadaan yang sangat baik. Perbezaan inilah yang sering menarik perhatian para pengumpul. Bayangkan anda sedang mengemas rumah lama milik ibu bapa atau datuk dan nenek. Ketika membuka sebuah kotak kecil yang sudah berhabuk, anda menemui puluhan keping shilling lama. Pada mulanya semuanya kelihatan biasa. Tetapi apabila anda mula melihat satu demi satu tahun keluarannya, anda menemui shilling 1 sen Malaysia tahun 1973. Pada saat itu, rasa ingin tahu mula timbul. Mengapa masih ada orang yang mencari shilling seperti ini? Adakah kerana usianya? Adakah kerana sejarahnya? Atau adakah terdapat sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang? Inilah persoalan yang sering membawa seseorang memasuki dunia numismatik. Ramai pengumpul bermula dengan hanya sekeping shilling lama yang ditemui di rumah. Lama-kelamaan mereka mula mengumpul shilling mengikut tahun, siri dan keadaan fizikal sehingga akhirnya memiliki koleksi yang besar. Shilling 1 sen Malaysia tahun 1973 sering menjadi sebahagian daripada koleksi mereka yang ingin melengkapkan siri shilling Malaysia. Bagi pengumpul, memiliki shilling daripada setiap tahun keluaran memberikan kepuasan yang sukar digambarkan. Namun, bukan semua shilling daripada tahun yang sama mempunyai keadaan yang serupa. Ada yang masih mempunyai ukiran yang jelas dan permukaan yang bersih. Ada juga yang telah mengalami banyak calar akibat digunakan selama bertahun-tahun. Sebab skim pengumpul sentiasa memberi perhatian kepada keadaan shilling sebelum membuat sebarang keputusan. Ramai orang melakukan satu kesilapan yang sama. Mereka membersihkan shilling lama menggunakan bahan kimia atau menggosoknya sehingga berkilat. Mereka menyangka shilling akan menjadi lebih menarik. Hakikatnya, tindakan seperti itu boleh mengubah permukaan asal shilling dan mengurangkan daya tarikannya di mata sesetengah pengumpul. Pengumpul yang berpengalaman biasanya lebih gemar melihat shilling dalam keadaan asal. Mereka percaya setiap kesan yang wujud pada shilling menceritakan perjalanan hidupnya. Skim sebabnya mereka lebih berhati-hati ketika menyimpan koleksi mereka. Selain itu, ramai pengumpul menggunakan bekas khas bagi memastikan shilling tidak bergesel antara satu sama lain. Langkah yang mudah ini membantu mengekalkan keadaan shilling dalam tempoh yang sangat lama. Satu lagi perkara yang menjadikan dunia shilling begitu menarik ialah anda tidak pernah tahu apa yang akan ditemui. Ada orang menemui shilling lama ketika membersihkan rumah. Ada yang menjumpainya di dalam tabung lama yang sudah tidak dibuka selama berpuluh-puluh tahun. Ada juga yang mendapatkannya daripada ahli keluarga sebagai kenangan.
Bayangkan jika malam ini anda membuka semula semua tabung yang ada di rumah. Anda menuangkan ke semua shilling ke atas meja dan mula mengasingkannya mengikut tahun. Di tengah-tengah timbunan itu, anda menemui beberapa keping shilling 1 sen Malaysia tahun 1973. Walaupun saiznya kecil, mungkin skim shilling yang paling lama berada dalam simpanan keluarga anda. Aktiviti seperti ini bukan sahaja menyeronokkan, malah membantu kita menghargai sejarah negara melalui mata wang yang pernah digunakan oleh jutaan rakyat Malaysia. Ramai orang mula berminat mengumpul shilling kerana mereka ingin mengetahui kisah di sebalik setiap keping shilling. Mereka bukan sekadar mencari nilai, tetapi mencari sejarah yang tersembunyi di sebalik logam kecil tersebut. Jika anda masih mempunyai shilling 1 sen Malaysia tahun 1973, jangan terus menganggap ia hanyalah shilling biasa. Luangkan sedikit masa untuk melihat tarikhnya, memeriksa keadaannya dan menyimpannya. Lebih penting lagi, jangan terburu-buru membuat keputusan hanya kerana orang lain mengatakan sesuatu shilling mempunyai nilai tertentu. Pengetahuan sentiasa lebih berharga daripada tergesa-gesa. Semakin banyak anda belajar tentang shilling, semakin mudah untuk memahami mengapa sesetengah shilling mendapat perhatian yang lebih tinggi daripada yang lain. Semakin ramai orang mula menyedari bahawa dunia pengumpulan shilling bukan sekadar hobi biasa. Ia adalah satu bidang yang memerlukan kesabaran, pemerhatian dan minat untuk mempelajari sejarah. Setiap kali seorang pengumpul menemui sekeping shilling lama, mereka tidak terus melihat nilainya. Sebaliknya, mereka akan memeriksa setiap butiran kecil yang terdapat pada shilling tersebut. Bayangkan seorang pengumpul sedang duduk di hadapan meja dengan beberapa keping shilling 1 sen Malaysia tahun 1973. Walaupun semuanya mempunyai tahun yang sama, beliau tetap mengambil masa untuk memeriksa satu demi satu. Ada shilling yang mempunyai permukaan lebih bersih, ada yang ukirannya masih tajam, dan ada juga yang telah haus akibat digunakan bertahun-tahun. Bagi orang biasa, semua shilling itu mungkin kelihatan sama. Namun bagi pengumpul, setiap satunya mempunyai keunikan tersendiri. Inilah sebabnya ramai pengumpul sentiasa menitikberatkan keadaan fizikal shilling. Mereka percaya bahawa penjagaan yang baik mampu mengekalkan keaslian shilling untuk tempoh yang sangat lama. Shilling yang disimpan dengan berhati-hati biasanya lebih menarik perhatian berbanding shilling yang telah rosak atau dibersihkan secara tidak sesuai. Ramai orang juga tidak sedar bahawa shilling lama sering ditemui di tempat-tempat yang tidak disangka. Ada yang menjumpainya ketika membersihkan rumah pusaka. Ada yang menemuinya di dalam beg lama yang sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Ada juga yang menemui shilling tersebut di dalam tabung lama milik ibu bapa atau datuk dan nenek. Bayangkan anda sedang mengemas sebuah almari lama. Di bahagian paling bawah terdapat sebuah kotak kecil yang dipenuhi shilling. Anda menuangkan kesemuanya ke atas meja dan mula mengasingkannya mengikut tahun. Tiba-tiba anda menemui beberapa keping shilling 1 sen Malaysia tahun 1973. Ketika itu, anda mungkin mula tertanya-tanya sama ada shilling tersebut hanya sekadar kenangan lama atau mempunyai sesuatu yang lebih menarik. Bagi pengumpul, saat seperti skim yang memberikan keseronokan. Mereka menikmati proses mencari, memeriksa dan mengenal pasti setiap shilling. Kadang-kadang mereka tidak menemui apa yang dicari, tetapi pengalaman itu sendiri sudah cukup memberi kepuasan. Satu lagi perkara yang menjadikan hobi ini begitu menarik ialah peluang untuk mempelajari sejarah negara melalui mata wang. Setiap shilling dikeluarkan pada satu tempoh tertentu dan menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat pada zaman tersebut. Apabila kita melihat kembali shilling lama, kita sebenarnya sedang melihat sebahagian daripada perjalanan sejarah Malaysia. Ramai keluarga juga mula menjadikan aktiviti mengasingkan shilling sebagai aktiviti bersama. Anak-anak belajar mengenali tahun keluaran, manakala ibu bapa berkongsi pengalaman menggunakan shilling tersebut ketika zaman muda mereka. Perbualan seperti ini bukan sahaja mengeratkan hubungan keluarga, malah membantu generasi muda memahami nilai sejarah yang terdapat pada shilling. Jika anda benar-benar berminat untuk menyimpan shilling lama, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah memastikan shilling tersebut disimpan di tempat yang sesuai. Elakkan daripada mencampurkannya dengan logam lain yang boleh menyebabkan calar. Simpan di tempat yang kering dan bersih supaya keadaannya dapat dikekalkan untuk tempoh yang lebih lama.
Ramai pengumpul juga memilih untuk mencatat tahun keluaran setiap shilling yang mereka miliki. Dengan cara ini, mereka lebih mudah mengenal pasti koleksi yang telah lengkap dan shilling yang masih belum diperoleh. Walaupun ia kelihatan mudah, langkah ini membantu mereka menyusun koleksi dengan lebih teratur. Sekarang kita telah sampai ke bahagian yang paling ramai tunggu sejak awal video. Di permulaan tadi saya bertanya sama ada anda akan terus memberikan shilling 1 sen Malaysia tahun 1973 jika ada orang mahu membelinya, atau anda akan menyemaknya terlebih dahulu. Selepas mengetahui bagaimana pengumpul menghargai keadaan shilling, sejarahnya dan kepentingan setiap butiran kecil, saya percaya ramai antara anda akan memilih untuk memeriksanya terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan. Dalam kalangan peminat shilling dan kandungan mengenai dunia numismatik, terdapat dakwaan bahawa shilling 1 sen Malaysia tahun 1973 yang mempunyai ciri-ciri tertentu serta berada dalam keadaan yang sangat baik pernah dikaitkan dengan nilai sekitar 54,200 dalam pasaran koleksi. Nilai ini sering menjadi topik perbincangan kerana ia membuatkan ramai orang kembali memeriksa shilling lama yang masih mereka simpan. Walau bagaimanapun, penting untuk difahami bahawa tidak semua shilling 1 sen Malaysia tahun 1973 mempunyai nilai tersebut. Nilai sebenar sesuatu shilling bergantung kepada beberapa faktor seperti keadaan fizikalnya, tahap keaslian, permintaan daripada pengumpul, kelangkaan ciri tertentu dan persetujuan antara pembeli serta penjual. Oleh sebab itu, dua keping shilling daripada tahun yang sama boleh mempunyai nilai yang berbeza. Apa yang paling penting ialah jangan terburu-buru membelanjakan atau melepaskan shilling lama tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Walaupun kebanyakan shilling mungkin hanyalah shilling biasa, ada juga yang mempunyai ciri tertentu yang menarik perhatian pengumpul. Memahami sejarah dan keadaan shilling anda adalah langkah yang lebih bijak sebelum membuat sebarang keputusan. Mungkin selepas video ini tamat, anda akan membuka semula tabung lama, laci atau kotak yang sudah lama tidak disentuh. Mungkin di situlah masih tersimpan beberapa keping shilling 1 sen Malaysia tahun 1973 yang selama ini tidak pernah anda beri perhatian. Siapa sangka, sekeping shilling kecil yang pernah dianggap tidak penting boleh menjadi sebab anda mula meminati dunia numismatik. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung. Jika anda menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe dan aktifkan loceng pemberitahuan supaya anda tidak terlepas video-video seterusnya mengenai shilling Malaysia yang mungkin masih berada di dalam rumah anda. Tinggalkan komen di bawah dan beritahu saya, adakah anda masih mempunyai shilling 1 sen Malaysia tahun 1973, atau adakah anda baru akan mula mencarinya selepas menonton video ini? Saya membaca setiap komen anda dan mungkin shilling yang anda miliki akan menjadi inspirasi untuk video seterusnya. Jumpa lagi dalam perkongsian akan datang.